Buah pedada di dalam taman jadi idaman si anak rusa. Marilah kawan, marilah teman, kita membaca sepanjang masa. Masuk hutan mencari cedana, tersepak akar batang berduri. Teman ingin mulakan cerita, Ifah Fasihah empunya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Ifah Fasihah binti Mahadi. Umur saya 11 tahun. Saya bersekolah di SK Pulau Rusa Pekan Pahang. Kod sekolah saya ialah CBA 5020. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua sebuah buku yang bertajuk Haduhai Si Tempang. Buku ini sesuai untuk semua pembaca tanpa mengira umur kerana merupakan siri motivasi, novel motivasi. Buku ini membawa pembaca menyelami kisah suka duka kehidupan kanak-kanak yang berhadapan dengan konflik dalam diri seperti rasa rendah diri, malu, sedih, kecewa dan pelbagai. Rakan-rakan sekalian, buku ini mempunyai 92 muka surat. Buku ini ditulis oleh Nur Hadani dan diterbit oleh Beauty Publication Sdn Berhad. Buku ini diterbit pada tahun 2012. Menerusi cerita yang akan disampaikan, diharap dapat menjadikan sebagai pencetus semangat dan dorongan untuk terus berusaha dan tidak berputus asa. Mesej yang diketengahkan dalam siri ini juga diharap dapat memberi motivasi untuk melahirkan insan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Buku ini mengisahkan tentang seorang budak bernama Zulkarnain. Kemalangan jalan raya telah menjadikan Zulkarnain tempang dan yatim piatu. Bersama datuk dan neneknya, Zulkarnain diasuh menjadi seorang budak yang baik dan penyabar. Meskipun kecacatan itu dijadikan bahan ejekan Bazli dan kawan-kawannya. Kehadiran Nurul Ain telah mendorong Zulkarnain agar terus menguatkan semangatnya. Kebakaran rumah Bazli akhirnya berjaya mengubah persepsi Bazli dan kawan-kawannya terhadap Zulkarnain. Apakah yang telah Zulkarnain lakukan? Kisah bermula pada suatu hari. Zulkarnain menyusuri jalan dengan langkah yang perlahan. Tiba-tiba, dia melihat api yang sedang marak dari sebuah rumah penduduk kampung. Rupa-rupanya rumah Bazli yang sedang terbakar. Zulkarnain tetap cuba untuk menyelamatkan Bazli walaupun sebelum itu terdetik di hatinya rasa keraguan untuk membantu disebabkan perbuatan jahat Bazli. Zulkarnain sanggup menggadaikan nyawa untuk menyelamatkan seseorang yang pernah menyakiti hatinya. Zulkarnain membuktikan bahawa kecacatan itu bukanlah penghalang untuk dia membantu dan bukanlah seorang yang tidak berguna. Setelah saya membaca buku ini, banyak ilmu dan pengajaran yang saya perolehi. Saya dapat belajar dalam hidup ini, kita mesti berani untuk menghadapi cabaran dan juga mesti berani mengakui kesalahan diri sendiri. Selain itu, kita juga tidak boleh mengejek orang kurang upaya kerana itu merupakan satu perbuatan yang tidak baik. Kita juga perlu berkawan dengan semua orang tanpa mengira sempurna ataupun tidak. Jadi, kawan-kawan, bolehlah dapatkan buku ini di kedai-kedai buku yang berhampiran dengan harga RM8.90. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.